Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan The Grow Wellness by channel. Pada pagi ni kita nak share macam mana cara rebusan daun durian baka Brazil lah. Ini antara bahan-bahan yang digunakan. Okey, sebelum tu saya mohon bantuan rakan-rakan untuk bantu saya memperkembangkan channel saya lagi dengan menekan button subscribe dan tombol notifikasi untuk mengikutilah segala info-info menarik khususnya berkaitan tanaman durian Belanda dan hal-hal berkaitan tanaman. Saya juga berharap rakan-rakan berada dalam keadaan sejahtera, samping keluarga sayang dan dipermudahkan segala urusan. Okey. So ni antara alat dan yang atau bahan yang kita gunakan. Satu, piuk, tak kisahlah piuk apa, piuk nasi ke, piuk kecil ke. Dan ni bahan penting lah. Ini kalau kita pakai daun Belanda baka Brazil lah. Kalau kita tengok daunnya sebesar telapak tangan lah. Ni selai ni sangat besar lah daun ni. Daunnya kasar dan berurat. Tengok, kita pakai semua daun Belanda baka Brazil lah. Daun fresh dari ladang. Daun ni kita tak menggunakan racun serangga ataupun kulat kimia lah. Kita menggunakan bahan organik lah. Seperti neem oil, daun semambu, cuka kayu, ataupun bahan-bahan yang lain lah. Jadi kita di ladang kami buat plot lah, plot by plot yang menggunakan racun serangga dengan racun kulat kimia dan kata racun secara organik lah. Macam saya beritahu tadi, daun semambu dan lain-lain lah. Okey, so kita menggunakan 15 ke 20 helai daun untuk kita rebus. Untuk air kita pakai ini cawan besar lah. Cawan besar ni kita pakai 3 cawan air menjadi 1 cawan lah. Okey, so terus kita masukkan air dahulu. Ini kita masukkan cawan besar ni 3 cawan. Okey, seterusnya kita masukkan inilah bahannya. Daun Belanda baka Brazil. Daun ni besar, hampir penuh lah kalau kita tengok satu piuk. Okey, kita masukkan lebih kurang 15 ke 20 helai daun. Kita menggunakan semua daun Belanda baka Brazil. Daunnya tebal. Jadi kalau kita nak buat, kalau kita nak jual pun nak dapat sekilo senang daun. Sebab daunnya berat tebal dan urat kasar. Okey, so kita rebus sampai mendidih. Okey, kali ni so ada kelebihan lah air rebusan daun Belanda ni. Tak kisahlah daun Belanda baka tempatan, Thailand, baka Bogor ataupun baka Brazil. Dia punya kelebihan dia boleh mengawal dan mengubati kanser lah, ataupun tumor. Selalunya kanser ni dia mudah merebak. Jadi sebelum ni ada seorang doktor, dipanggil Dr. Sudi Rawi lah. Dia ada datang di ladang kami. Jadi dia pun dah 10 tahun buat kajian berkenaan
tanaman daun Belanda ni. So dia mendapati terdapat satu bahan yang dipanggil acetogenin. Acetogenin ni fungsi dia akan melitupi sel kanser lah. Kiranya sel kanser tu akan lemas dan dia akan mati lah. Jadi bila dia juga akan melambatkan penyebaran lah sel kanser daripada merebak ke tempat lain. Sebelum ni ada customer kami, dia amalkan air rebusan ni selama sebulan. Pesakit tersebut mengidapi breast cancer lah. Jadi setelah amalkan sebulan, alhamdulillah ada kesan positif. Dia punya kanser tu mengecut lah. Jadi dia punya benjolan kanser tu mengecut. Jadi kami pun sangat gembira lah dengan keputusan tersebut. Okey, selain itu antara kelebihannya, dia boleh menguatkan antibodi dalam badan, mengatasi masalah penyakit kencing manis, mengubati sakit urat dan sendi, mengawal tekanan darah tinggi, merawat masalah penyakit gout, menurunkan kadar uric acid dalam badan, mengatasi masalah kencing tidak lawas, merawat penyakit batu empedu, membuang toksin dalam badan, mengatasi masalah penyakit buasir, dan mengawal penyakit kolesterol berlebihan di dalam badan. Kalau kita tengok, memang sangat banyak manfaat yang sama ada di buah ataupun di daun. Kiranya kata buah daun Belanda ni boleh dipanggil buah ajaib lah. Tapi untuk rawatan kanser ni, customer kami sebelum ni dia masih juga membuat rawatan di hospital. Cuma doktor sebut dia menyuruh kata pesakit tu untuk cuba mengubati dengan cara tradisional ataupun organik. Jadi beliau telah mencuba ni lah. Kalau kita ikut, kalau melalui perubatan menggunakan ubat-ubat kimia ni, macam kemoterapi, selalunya akan ada efek lah. Badan akan jadi kurus dan rambut akan gugur. Jadi bila kita gunakan cara organik ni, mungkin dapat membantu lah, terutamanya yang ada mengidap pesakit kanser. So memang kata kita cuba ikhtiar lah, tapi kata tak adalah 100% kata boleh untuk rawatan kanser. Cuma saya tengok melalui pemerhatian saya, kebanyakan customer yang amalkan daun ni, dia badan jadi ringan dan dia punya ketumbuhan tu ataupun orang kata benjolan tu mengecut lah selepas dia amalkan, sama ada daun ataupun makan buah lah. Okey rakan-rakan, so ni air rebusan lah. Setelah 15 ke 20 minit kita rebus, ni daun ni dia dah jadi sedikit menguning lah. Okey, so kita boleh tengok ni air dia. Air dia jadi seperti teh lah, seperti macam air akar kayu pun lebih kurang macam ni lah, dia kuning. So kita boleh ambil, masukkan dalam jam. Cara kita minum, kita konsum air ni pagi sebelum pergi kerja, lepas breakfast lah, breakfast pagi tu kita minum, dan malam sebelum tidur lah, selepas breakfast malam. So kita tengok air ni, bau dia sedap lah, kiranya bau daun ni.
Kalau ada yang tak boleh minum, boleh campur sedikit gula lah, tapi jangan banyak. Seloknya tak payah campur gula lah, lagi baik. Okey, ini air dia. Tengok. Okey, so saya rasa sampai situ saja pengusian video saya. Jangan lupa like, share, komen. Kita tunggu next video. Assalamualaikum.